Peniaga bulan Ramadan kena simpan emas. Peniaga-peniaga dalam bulan Ramadan, kenanya anda uruskan modal dan keuntungan bisnes anda. Boleh tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan anda pada bulan Syawal nanti. Menurut pengalaman rakan diri saya sebagai salah seorang peniaga bulan Ramadan, sales berganda lebih besar dari bulan lain. Tetapi kesilapan beliau dahulu, duit memang banyak. Tapi bila dah habis bulan Syawal, duit yang banyak susut dengan jayanya. Modal entah ke mana, untung pun tak nampak. Apabila beliau mula kenal simpanan emas, beliau pastikan berniaga pada hari biasa. Beliau akan simpan sekurang-kurangnya RM100 dalam akaun emas Gap. Pada bulan Ramadan, beliau masih akan buat benda yang sama. Selepas raya, beliau akan pastikan beliau kira terus berapa modal yang beliau keluarkan, berapa kos operasi dan berapa keuntungan berniaga. Modal bisnes beliau asingkan dan terus bekukan dalam bentuk emas untuk beliau pusing modal berniaga tahun hadapan. Keuntungannya, beliau simpan 50% dalam bentuk emas. 50% lagi beliau agihkan sebagai bonus raya. Dengan emas yang beliau simpan ini, tahun depan beliau boleh pajakkan emas ini untuk modal bisnes dan beliau boleh buka satu lagi tapak berniaga dengan keuntungan yang beliau dah bekukan. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau klik button sign up di bawah dan hubungi saya. Saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.